Setiap kali raya, pasti semua tak sabar untuk pulang ke rumah. Jumpa ibu, ayah dan saudara mara. Adila, are you okay? Okay. Hai Ayu, kamu lah orang yang saya cari-cari tadi. Sila duduk. Okey. Saya agak kamu dah tahu kenapa saya panggil kamu. Ya betul Macam. Kamu tahu kan kawan kamu dah masuk ke bersalin dah. Bersalin. So, untuk raya ni kamu terpaksa kerja lah. Saya harap. Okay, tak apa Macam. Tapi minggu depan saya boleh cuti kan? Okey, cuti you tak diganggu. Only for this raya sahajalah. Boleh Macam, Okey. boleh. Terima kasih Ayu. Sama-sama. Ayu Yuan. Sama-sama. Apanya? Ya. Ada ke si Ayu telefon? Cakap nak balik. Tak Pukul ada. berapa nak sampai? Tak ada pula. Janji orang bandar ni macam cuaca. Tak ada. Dia suka. Daging yang saya masak tu. Kalau dia jadi balik, naklah saya masak lebih. Apaknya tolonglah beli daging 3 kilo untuk saya. Saya nak masak untuk dia. Boleh? Daging saja. Daging sajalah. Okey. Ni. Serai. Oh, Serai daging, serai. kuah. Cabai kering. Bawang besar ni kena tambah sikit lagi ni. Banyak sangat. Nanti lupa. Tulislah senang. Allah, apaknya. Takkan yang saya cakap pun lupa. Banyak benda hang beli salah pula nama ni. Oh. Tak apalah, nanti saya WhatsApp kat apaknya. Okey. Ambil remote dia tu. Ya? Oh, remote ada ya? Ni. Abang tengok berita. Boleh. Ayah, Amin nak minta izin ni. Amin nak pergi bazar kejap dengan Ifan boleh tak? Ya boleh. Boleh eh? Petang ni. Petang ni. Kau apa? Pukul 5.30 macam tu. Okey. Boleh eh? Jalan bebek nah. Baik. Ayah ada nak kirim apa-apa tak kat Amin? Tak ada. Tak ada? Tanya mak kamu. Okey, sekejap lagi Amin tanya mak. Baik. Amin cek Ifan kejap Nak tanya Okey. dah.